Okay, dalam lokus ni apa yang perlu kamu penting adalah faham atau tidak ayat yang diberikan. Jadi biasanya jawapan itu memerlukan kamu untuk melukis jalannya. Kamu kiranya macam ni lah, orang yang buat jalan. Lokus tu jalan kan? Jadi macam mana nak buat jalan. 4 perkara asas yang perlu kamu tahu. Yang pertama adalah satu titik. Hasilnya apa? Kamu hasilkan bulatan. Yang kedua, 2 titik. Hasilnya apa? Serenjang je. Bagi 2 sama serenjang. Yang ketiga, hasilnya garis lari. Apa bendanya? Garis lurus tetap yang menghasilkan 2 garis selari. Yang keempat, garis bersilang akan menghasilkan bagi 2 sama sudut. Kamu kena tahu itu dulu apa hasilnya, kan? Jadi bila ada soalan dalam penyelesaian masalah, kamu tahulah apa yang tetap, apa yang bergerak. Yang bergerak akan menghasilkan lokus. Yang bergerak lah hasilkan lokus kan. Yang tetap tu tetaplah. Apa cikgu cerita ni? Faham ke tak faham? Yang kamu buat tadi apa bendanya? Titik X bergerak dengan titik P sebagai titik tetap. X bergerak, P sebagai titik tetap. Jadi yang kamu bina lokus bagi X lah. Apa lokus dia? Bulatan lah. Faham? Saya tak ada pula saya cerita susah-susah. Hukum geometri koordinat. Tak ada. Cerita itu je. Okey, hari ni kita akan pergi tengok bagaimana nak menyelesaikan masalah. Kamu ni banyak masalah. Bukan menyelesaikan masalah kamu, tapi menyelesaikan masalah matematik ni lah. Faham? Masalah kamu selesai sendirilah. Dengan campurkan dengan apa yang kamu belajar ni. Kan tak dapat. Boleh? Ataupun jumpa kaunselor. Jangan jumpa saya. Ada masalah ke? Kandungan boyfriend ke? Putus cinta ke? Hai, berbudak lagi. Ingoi pun meleleh lagi. Kan? Berosenya ingoi meleleh. Tak pandai nak lap ingoi. Kan? Tengok orang tak ada lap baju. Tu yang tudung tu penuh. Alah, koma dulu kopi tu. Tak ada terus lahir-lahir. Terus lahir-lahir besar cantik kopi ni. Tak ada. Kan? Kecil-kecil lu pakai seluar pendek je berjalan. Tahu pakai pampers je kan? Okay. Mak bapak kamu lah yang basuh punggung kamu. Lepas tu bila mak bapak sakit, lari. Okay, kita teruskan. Ini adalah contoh. Ini contoh soalannya yang akan dikeluarkan. Ini yang kamu kena selesaikan. Tadi dah ada asas kan? Jadi kamu kena, yang asas itu kamu aplikasikan dalam ini. Itu sebab Okay, saya cuba tunjukkan satu contoh macam mana nak selesaikan. Rajah ini, nampak ni rajah tu. Bentuk apa? Segitiga. Rajah ni lah sebuah segitiga A, B, C. Y dan Z ialah 2 titik yang bergerak dalam segitiga itu. Y dan Z adalah titik yang bergerak dalam segitiga itu. Ada soalan? Cikgu, mana Y tu? Mana Z? Mana dia? Mana dia? Dia di alam maya. Faham? Itulah yang kamu kena buat nanti. Kamu anggap Y dan Z ini sebagai kereta api. Kereta api kan? Sekarang kamu nak bina landasan kereta api tu. Landasan itu sebagai lokus. Macam mana kamu nak bina? Faham? Kereta api yang bergerak di atas landasan itu. Di atas lokus itu. Kita ada satu kereta api Y, satu kereta api Z. Sebab apa dia kereta api? Sebab dia bergerak. Faham? Okey.
Rajah menunjukkan sebuah segitiga ABC. Y dan Z ialah dua titik yang bergerak dalam segitiga itu. Maknanya dia bergerak dalam ini, dia tak keluar. Faham? Dalam segitiga ni, dia bergerak dalam ini je. Kita nak tahu mana jalan yang dia lalu. Faham? Kereta api tu nak lalu dalam ni. Pada rajah, bina lokus Y. Lokus Y maknanya kamu kena bina jalan kereta api Y itu yang bergerak dengan keadaan YC sama dengan AC. YC sama dengan AC. YC mana? Cikgu tak ada cikgu Y-nya. Memanglah tak ada. Belum lagi buat. AC mana? AC. YC. Ada berapa titik? Ada berapa titik tetap? Satu. Apa titik dia? C je kan? Jadi kamu boleh tahu tak di mana Y itu? Mana? Mana? Satu titik tetap hasilnya apa? Satu titik tetap hasilnya apa? Bulatan. Titik tetapnya di mana? Di C. Apa cikgu panjangnya cikgu? Panjang dia mesti dia bagi jari sepatutnya kan. AC ni panjang dia kan. Kalau saya buat macam ni jadi tak? Op. Okey. Ini lokus bagi apa ni? Y. Kan? Y, kereta api Y itu mesti berada di landasan ini je untuk sama dengan AC panjang dia. Betul? Dia boleh berada di mana-mana. Jadi ini apa namanya ni? Ni namanya apa? Ni namanya apa landasan ni? Landasan bagi Y. Tapi dia tak panggil landasan. Landasan tu kita gantikan dia sebagai lokus Y. Lokus bagi Y. Jadi kereta api kamu di mana-mana pun jarak dia sama dengan AC. Betul tak? Betul tak? Itulah jawapannya. Ada soalan? Fika, kenapa tergaru? Tak faham tang mana? Okey. YC mana? Y kita tak tahu. Y kita tak tahu. Okey. AC ada. AC ada. Dia mesti sama. Jarak dia mesti sama. Sama kan? Kan kamu dah belajar 4. Kan? 1 titik, 2 titik, 1 garis bersilang. 4 kan? Ini ciri yang mana? Yang 1 titik lah. 1 titik mesti hasilnya lokus dia bulat. Okey, boleh? Kalau dibagi macam ni, dengan keadaan YC sama dengan 5 cm. Kalau dibagi YC sama dengan 5 cm, maknanya yang itu kamu kena ukur. Ukur 5, ambil itu dan buat. Okey, tapi sekarang dia tak bagi. Dia tak bagi tahu kamu berapa ukuran dia. Mana kamu nak cari ukur? Sebab bila kamu nak buat bulat, mesti ada jejari dia, betul? Jejari dia adalah, panduannya adalah AC. Itu sebab kita ambil terus panjang AC itu. Tak ada huruf O sini, ABC je. Boleh faham? Okey. Kita tengok. Kita dah tahu Y berada di garis, di landasan itu, di lokus itu. Jadi lokus Z yang bergerak supaya jaraknya dari garis AB dan BC adalah sama. Garis AB dan BC adalah sama. Itu ciri apa? Ciri untuk ada 4 tu. Kamu ni ingat 4 je. Garis
bersilang. Garis bersilang hasilnya apa? Bagi dua sama sudut. So, bagilah garis AC dengan BC tu. Gariskan. Mesti berada di dalam, betul? Jangan ke luar. Ini lokus bagi? Ini lokus bagi? Lokus bagi? Z. Lokus bagi Z yang ini. Soalan yang ketiga C. Seterusnya, tanda dengan simbol apa itu? Persilangan lokus Y dan Z. Di mana dia bersilang? Mana? Ni? Oh, inilah ya. Tanda apa? Habis dah? Habis dah? Selesai lah. Dia masalah bukan nak buat. Masalah nak faham kepada masalah itu. Asas yang perlu kamu ingat 4 tu aja. Jadi apa? Apa dia bagi, jadi apa? Dia tak lari daripada 4 itu. Faham? Kalau garis selari. Dia dengan serenjang, selari. Kalau 2 titik, serenjang. Kalau bersilang, sudut. 1 titik, bulatan. Jangan fikir benda lain. Fikir itu. Ada soalan? Boleh buat kalau bagi soalan? Boleh ni lah. Dah hajar.